Assalamualaikum. Hari ini saya berada di Kampung Melayu Subang dan bersama dengan saya adalah owner ataupun pemilik rumah yang ada dekat belakang saya sekarang ni. Okey, Cik boleh kenalkan diri Cik? Okey, Assalamualaikum. Saya Rosman daripada Kampung Melayu Subang. Apa platform yang Cik boleh kenal? Dari mana Cik boleh kenal 2M? Saya kenal 2M ni melalui Facebook. Sebab asalnya orang rumah saya buat rumah menggunakan nikmat 2M. Dan yang ini rumah ni rumah kedua kami lah yang bersama 2M. Dia pun jumpa dalam Facebook dan itulah yang kita pergi survey dekat office yang dekat Puncak Alam tu, dan betul wujud lah kan. Jadi kita pun yakin lah dengan tu. Apa yang membuatkan Cik percaya dan boleh bagi kami amanah untuk siapkan rumah ni? Untuk yang kita tengok review-review yang dekat office yang dibagi, setiap rumah siap, dia tunjuk ini rumah dia, itu yang kita yakin. Dan untuk yang pertama kali kita buat, kita tengok hasil dia, okey lah, kita buat hati, dan ini kita untuk seterusnya yang kita buat. Apa ataupun bahagian mana dalam rumah ataupun bahagian luar rumah yang Encik dengan Puan minat sangat? Yang depan rumah saya rasa depan ni lah. Batu cantik ni saya suka. Lepas tu okey, dalam dia untuk dia punya finishing dia, okay. Itu kita memang berhatilah semuanya, fully lah. Dia punya tabletop, tile semua ada. Baik, itu sahaja untuk interview kita pada kali ini. So, kita akan buat house tour. So, jom ikut saya untuk buat house tour. Okey, bila kita nampak bahagian depan rumah ni, okey, ni adalah bahagian teres di bahagian depan. Teres ni berukuran 5 kaki kali 10 kaki. Baik, seterusnya saya akan masuk ke bahagian dalam rumah pula. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu. Ruang tamu ini berukuran 16 kaki kali 10 kaki. Baik, seterusnya saya akan review bahagian bilik dahulu. Ini adalah bahagian bilik utama. Bilik utama ini berukuran 18 kaki kali 10 kaki. Baik, di dalam bilik ni kita ada satu tandas. Tandas ini berukuran 4 kaki kali 6 kaki. Seterusnya adalah bahagian bilik nombor 2 pula. Ini adalah bilik nombor 2. Bilik ini berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Seterusnya adalah bahagian dapur pula. Ini adalah bahagian dapur. Bahagian dapur ini berukuran 9 kaki kali 10 kaki. Kita ada tabletop kat sini, dan ini adalah sinki free lah kita bagi. Baik, dekat bahagian dapur kita ada satu tandas. Tandas ini untuk kegunaan tetamu, sebab tu dia berada di bahagian luar bilik ini. Okey. Tandas ini berukuran 4 kaki kali 6 kaki. Okey, bahagian terakhir adalah kita juga ada bahagian teres di belakang. Teres ini berukuran 6 kaki kali 10 kaki. Okey. Baiklah, itu sahaja untuk video tour rumah kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video.